أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد, InsyaAllah hari ini kita sambung pelajaran kita, iaitu ayat yang ke 200 berapa? 47. Belum habis lagi ya. 247. Sampai mana dah? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dah sudah tak? Sampai situ. Sampai situ Okey, kita baca daripada awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Kita terjemahkan dulu daripada awal ayat ke 240. Wa qala, dia tak payah sebut sebab fa'il dia ada. Siapa fa'il di situ? Nabi Yusuf. Telah berkata lahum, bagi mereka, itu kepada mereka. Nabi Yusuf, Nabi mereka. Siapa nama Nabi mereka tu? Samuel. Ya, macam-macam sebutan dalam bahasa Arab. Ada kata Syamwil juga. Inna Allah qad, sesungguhnya dua tauhid di situ. Ba'atha, ia telah
membangkit, iaitu memutuskan. Lakum, bagi kamu, untuk kamu, Talutan, Talut Malik sebagai raja atau ketua kepada Bani Israel untuk berperang. Sebab dia orang minta ketua perang. Qalu, mereka telah berkata, mereka siapa? Bani Israel. Anna, bagaimana? Yakunu, adalah. Ia tak payah sebut sebab ia itu ialah al-mulku. Bagaimana adalah. Lahu, kalau tak nak terjemah pun tak apa. Bagaimanakah? Yakunu senyap saja. Lahu, baginya, bagi Talut itu al-mulku, kepimpinan, alaina, ke atas kami, wal hal, sedangkan pada hal nahnu, ini iaitu Bani Israel, ahakku, lebih berhak. Itu dipanggil isim apa? Mana lebih berhak bil mulki, dengan kepimpinan ini, ya, minku, daripadanya siapa? Daripada Talut, kami yang banyak duit pangkat tinggi lebih berhak daripada dia, ya. Okey, kenapa? Apa lagi? Ya, kami ini berhak. Dan lam, tidak, yuk tak. Ia diberi. Ia itu siapa? Talut. Talut itu dia tidak diberi sa'atan minal mal. Dah tak ada tunjukkan, duit pun tak ada, ya. Jadi anna yakunu lahul mulk, itu adalah pertikaian. Jawapan mempertikaikan, membangkitkan Talut sebagai kepimpinan tentera masa itu. Ya, kalau dulu kepimpinan tentera yang paling gagah perkasa, biasa dialah yang kepada segalanya. Sebab ketua pada zaman dulu dikira siapa yang paling kuat, ya, yang paling kuat dan cerdik lah. Kalau bodoh pun tak boleh dibalas, ya. Okey, kita masuk ayat yang baru. Apa dia? Qala. Sabar dulu. Qala. Apa makna qala? Dia telah berkata. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Okey. Bila kita jumpa fi'il madhi, cari apa? Fa'il, pelaku. Perbuatan dia berkata. Siapa yang berkata ni? Dhamir dulu. Huwa itu siapa? Nabi Samuel, ya, iaitu Nabi Yuhum, iaitu bernama Samuel. Okey, dia telah berkata. Sebab tadi dia minta kepada Nabi. Kalau kisah di sini Nabi ini pada permulaan dia macam yang apalah, yang macam qadhi ataupun hakim yang memutuskan hukuman. Sebab mereka ini hidup selepas zaman Nabi Allah Musa AS. Mereka masih berpegang kepada syariat Nabi Musa, iaitu berpegang kepada kitab Taurat, berpegang kepada ajaran Taurat, ya? Okey, Nabi Samuel berkata. Kalau di sini dia panggil apa tu? Maka bertinggi tu, ya. Yang ini mengajukkan cakap Nabi, ya. Ini dia panggil cakap ajuk. Apa dia kata? Inna. Haraf apa tu? Haraf taukid. Itu dari segi fungsi makna. Kalau dari segi fungsi makna, kita kata dia haraf taukid. Apa makna taukid? Menegaskan. Dari segi makna dia menegaskan. Tetapi dari segi fungsi baris, selepas inna bagi apa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah, ya.
Okey. Jadi dari segi fungsi baris, peranan kedua dia dipanggil nasab. Apa makna nasab? Menjadikan isim selepasnya baris atas. Apa dia? Inna Allah. Maka yang bagi atas ni dipanggil apa? Ini isim ke fi'il? Isim ni inna. Maka dia dipanggil isim inna, dan isim inna itu mesti baris atas. Isim selepas inna mesti baris atas. Inna Allah. Okey, selepas dia perkataan apa tuan-tuan? Macam mana nak sebut is? Kenapa is? Cuba tuan-tuan tengok Sefer 7. Sefer 7. Macam mana bunyi Sefer 7? Sefer diagram warna kuning. Kuning, putih, tak cik. Wah, nampak ada yang putih. Macam mana bunyi Sefer 7? Fi'il madhi ifta'ala. Apa yang berlaku penambahan pada Sefer 7? Sebab Sefer dia punca perkataan mesti Sefer 1. Sefer 1 bunyi fa'ala. Jadi penambahan yang berlaku ialah alif dan okey. Kalau begini macam mana ya? Apa penambahan? Dengan disiplin baris, kita kena bariskan dia. Ifta'ala, dia akan jadi fa. Ya baris tak? Ya, alif atau waw atau ya, bila di ujung dia tak dapat barisnya. Tak apalah. Ini nak cerita ni. Silakan. Wah, orang lelaki dia pemulung tempatnya. Jarang-jarang tu orang perempuan tak dapat tempat. Ada. Laka. Kita mesti bagi keistimewaan orang lelaki. Ya, satu orang 3 kursi. Sebab orang lelaki ni kena jaga. Kalau tak dia lari. Semakin fokus. Dia kena jaga. Kelas-kelas dia sini selalu fokus. Jadi dia kena dapat penghormatan 2 kali ganda daripada perempuan. Orang perempuan ni tak apa, tak jaga tak apa. Dia kuat semangat. Okey, kalau tengok di sini, dia sebenarnya pattern dia penambahan. Sebab kita kata tadi, tuan-tuan kata penambahan dia apa? Alif dengan ta. Fa'ala. Jadi di sini ikut pattern sama. Alif ta. Tetapi ta ini dia ada 3 adik-beradik dia yang sama makhraj. Tahu tak? Adik-beradik dia ta, ta, dal. Ini kalau dari segi makhraj tajwid, ya, hujung lidah kena dengan pangkal gigi kaki atas. Kalau kita nak tahu makhraj dia, matikan at. Cuba matikan at, sama makhraj dia. Ini macam mana? Bukan masalah tebal nipis, tetapi tempat letak lidah tu di pangkal lidah, di pangkal gigi kaki atas. Sebelah dalam lah, jangan sebelah luar. Sebelah luar dia panjang pula lidah. Okey. Ad, dia cara menyebut makhraj tu matikan dia, kita tahu di mana letak dia. Jadi di sini dipinjamkan sebab ta ni huruf sad ni huruf tebal. Maka kalau disebut susah, maka dipinjamkan adik-beradik dia yang tebal ni. Jadi disebut istoha.
Jadi kalau kita nak cari punca perkataan dia apa? Punca perkataan dia Suat. Ni fa'ala jadi Suat cuba betul ke tak betul saya pun tak pasti. Sila buka Suat fa'ala. Okey, cuba tuan-tuan buka muka surat 188. Tak ada. Saya tak hafal dah ni. Saya dah hafal dah. Semua orang perempuan masih penuh lagi dia punya kamu. Orang lelaki dah hilang. Hilang dah tahu. Okey, kalau muka surat apa tu, dia ada perkataan apa ni, sofa. Tapi dia dalam bentuk alif ya. Sad, fa, alif. Alif waw ya tu sama bunyinya. Ya dia. Jumpa tak? 188 sofa. Jumpa tak? Mana apa? 188 sebelah kiri. 188 sebelah kiri. Ini sofa. Jumpa? Okey, 188 sebelah kiri itu kan. Itu ya, punca perkataan sofa. Fi'il mudhari' dia apa? Yasfu. Maksud kata bunyi macam mana? Sofwan. Okey, sofa mana apa? Dia telah bersih. Yasfu. Dia mana fi'il mudhari' lah. Dia akan menjadi bersih. Okey, kalau sofwan kebersihan. Asal nama sofwan kebersihan. Okey, cuba tuan-tuan pergi ke muka surat 189. Dia daripada situ ada perkataan is sofa. Lalu step ketiga sebelah kanan. Cuba is sofa. Apa makna is sofa? Dia daripada punca perkataan sad, fa yang lepas tu dia akan jadi tambah dengan alif, lepas tu tambah ta. Tapi ta tu tidak apa ni, berat disebut. Kalau kita nak sebut is ta fa, ya, sebab kita dah muncul is ta, kita kena kali tipis mula. Jadi untuk mula sebut dia jadi ya is. Apa makna istofa? Dia telah memilih. Istofa, dia telah memilih. Okey, boleh? Jadi dengan pattern ni kita tahu baris dia lah. Saya setuju fi'il madhi bunyi dia ifta'ala. Istofa. Kalau kita belajar tajwid, kita akan tengok huruf yang ketiga. Ya. Kalau huruf yang ketiga baris atas, maka alif dia baris. Kalau huruf ketiga bagi depan, alif dia depan. Kalau huruf ketiga bagi bawah, bawah. Nah, itu juga apa ni, kalau itu untuk orang tak belajar bahasa Arab, juga formula itu 95% tepat. Dan ada beberapa perkataan yang tak tepat lah. Ya. Mana? Setel? Oh, setel tujuh aja kena tengok mati saja. Wajib tujuh ke sini, dia tujuh ke bawah. Okey. Innallaha, macam mana sebutkan satu-satu? Istofa. Istofa. Dia ada ya tu kan? Istofa, buat rumah ya dia. Apa makna istofa? Dia telah memilih. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tadi pattern untuk sifat berapa? 7. Apa ya? Ifta'ala. Ya, istafa. Okey. Kita kena cari apa selepas tu?
Fa'il. Fa'il dia siapa? Huwa istofa. Tak ada penambahan kan? Ada tak? Hu ni dhamir. Itu popular. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Saya nak dengar. Bukan saya nak dengar, saya nak ajar. Sebab buku tak dapat lagi, saya ajar. Sebab dia ada hujung dia. Ada hujung dia yang tidak berbunyi. Sepatutnya istofa ya. Ya ni tidak berbalik. Cuba buka fi'il madhi. Balikan fikiran kita. Okey, huwa istofa. Dia telah memilih. Huma istofaya. Hum istofau. Apa makna istofau? Mereka telah memilih. Hiya istofat. Huma istofata. Hunna istofaina. Dapat situ sampai ke bawah betul lah. Anta istofaina. Antuma. Antum istofaitum. Anti istofaitum. Antuma istofaituma. Antuna istofaitunna. Ana istofaitum. Nahnu istofaina. Apa makna istofaina? Kami telah memilih. Semula ana istofaitu. Nahnu istofaina. Huwa istofaina. Bukan istofai. Istofa. Macam tadi. Istofa. Dia telah memilih. Dia tu siapa? Allah. Dia iaitu Allah. Kata Nabi Samuel kepada Bani Israel, jangan ketikai. Sesungguhnya Allah, dia iaitu Allah telah memilih. Dan jumpa fa'il. Fi'il dah jumpa kan? Fi'il madhi, fa'il dia huwa iaitu Allah. Maf'ul bihnya mana? Hu. Kenapa? Ya? Kenapa dia jadi maf'ul bih? Dhamir muttasil, melekat dengan ni apa ni ke? Fi'il, perbuatan. Mana-mana dhamir yang melekat dengan perbuatan, mesti perbuatan dan memilih. Mana-mana ada dhamir ganti nama memilihnya. Nya tu mesti kena pilihnya. Mesti kena perbuatan dekat dia. Ya, dia akan jadi maf'ulun bih. Ya. Sesungguhnya Allah dia telah memilihnya. Nya tu siapa? Allah. Jangan banyak soal lagi. Ya. Allah yang telah pilih. Dulu kau yang minta. Ya. Sekarang dia banyak cerita. Allah, apa Nabi Samuel kata, Allah telah memilihnya, iaitu siapa? Allah. Lepas tu kemudian apa perkataan dia? Istafahu alaikum. Ada dua perkataan yang popular tuan-tuan. Pertama apa dia? Apa dia? Ala. Harap apa tu? Ya. Kemudian kum. Apa makna kum? Kamu. Apa makna alaikum? Atas kamu. Cuba jalankan dhamir muttasil. Diagram warna pink. Okey. Kalau dhamir muttasil sebelum dia ada ya berbaris mati, alai. Kalau atasnya dia akan jadi alai. Alaihi lebih ringan disebut. Alaihu tu bukan. Jadi sebut yang lebih ringan alaihi sampai kepada hinna, kecuali hal itu. Cuba jalankan. Ke atasnya lelaki alaihi. Sambung alaihi. Okey, ke atas mereka berdua alaihi. Atas mereka siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sebutannya lebih fasih ya, alaihim.
Okey, ke atasnya perempuan. Ha tak lupa ha kekal. Sebab itu tanda perempuan. Ke atas mereka berdua. Alaihima. Ke atas mereka semua. Alaihima. Sampai situ saja. Daripada yang tadi, yang ke bawah tu sama saja. Ke atas engkau. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya. Okey, ke atas kamu berdua. Alaikum. Ke atas kamu semua. Alaikum. Satu ni yang ya. Ihima him ha hima hina alaika alaikum alaikum. Ke atas kau perempuan. Alaikum. Ke atas kamu berdua. Alaikum. Atas kamu semua perempuan. Alaikunna. Ke atasku. Alayya. Dua ya tu ya. Ya, satu alai. Lepas tu campur. Macam mana tasdidkan dia? Sama juga alai. Ke atasku semula alai. Alayya. Ke atas kami alai. Okey. Inna Allah astafahu alaikum. Lepas tu tuan-tuan, wa. Apa mana wa? Lepas tu perkataan zada. Kenapa ku tak boleh? Apa wazada? Ku kenapa tak boleh masukkan? Sebab dia dhamir muttasil. Ini semua kita dah maklum. Saya tanda semula perkataan yang popular hu. Apa makna hu? Ya. Wa dan ni lagi ni semua haraf taukid. Apa ni haraf dan isim popular Jadi perkataan yang kita perlu bincangkan ialah zada. Zada ni fi'il madhi ke mudhari'? Boleh tak kata mudhari'? Tak boleh. Kenapa? Tak ada alif nun ya tadi maksud kan anita kan. Tengok diagram kita warna kuning. Kalau kita nak kenal fi'il mudhari' mestilah di pangkal dia ada alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Ingat dia anita Sarawak. Sarawak ni jangan masukkan anita sahaja lah. Nanti cari sin ro alif waw ada saya suruh melupakan Sarawak tu. Jangan kita terlupa Sarawak je. Okey. Itu cara orang Melayu nak ingatlah. Orang Arab sebut bukan anika, orang Arab sebut anaitu. Anaitu. Sebab saya ajar orang Melayu ni cari mana-mana yang dekat dengan maklumat dia orang. Okey, jadi dia bukan fi'il mudhari' sebab tak ada alif nun yata di pangkal dia. Maka dia fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kita kena tengok di hujung. Ada tak penambahan berlaku di hujung? Ada tak? Zada. Ada tak? Tak ada. Tak ada zada, zadu, zadat. Tak ada kan? Tak ada. Bermakna apa dhamir dia? Huwa. Huwa makna apa? Dia. Fi'il madhi telah. Zada makna apa? Dia telah menambah. Dia telah menambah. Betul? Tuan-tuan punya tafsir kata menambah. Saya tengok tafsir saya sekejap. Wazada. Dia telah menambah. Okey. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sama juga. Dia punya fa'il dah siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah menambah. Mana maf'ul bih? Hu. Kenapa? Dhamir. Mana-mana dhamir muttasil akan melekat dengan fi'il. Fi'il dengan perbuatan mesti jadi maf'ulun bih. Teori sama. Dia punya fa'il pun sama.
Dia iaitu Allah telah memilihnya, dan dia iaitu siapa? Allah telah menambah kepadanya. Kepada siapa tu? Kepada Talut. Apa dia? Basqatan. Apa makna basqah? Keluasan. Dia macam sa'atan. Basqah asalnya ni, kalau ini menggenggam dipanggil qabd. Kalau melepas basqut, ya, makna melepas tu meluaskan, ya. Okey, keluasan. Basqatan isim tu fi'il ke harf? Isim. Okey, isim. Apa tanda dia isim? Tanwin. Kenapa dia ada tanwin? Ya, pada isim ada tanwin dia. Kenapa isim tu ada tanwin? Dia tak ada. Okey. Tuan-tuan, daripada pelajaran kita yang lepas tu, kita tahu juga isim tu ada tanwin sebab dia tak ada alif lam kan? Ada satu lagi sebab, kalau tuan-tuan ingat, dia bukan apa? Dia bukan mudhaf. Kerana kalau dia nak jadi mudhaf, dia mesti dibuangkan tanwin dan alif lam dulu tak boleh. Bermakna perkataan basqah nak bersandar ke tidak? Tak, kita nak bersandar. Ya. Kita ni ada yang berapa ni? 247 lagi. Ya, ya. Jadi hu ni jadi apa tuan-tuan? Maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih. Ada dua cara cari maf'ulun bih, sama ada isim baris. Kalau dia nak jadi maf'ulun bih mesti baris atas. Ataupun kita jumpa apa ni? Dhamir yang melekat dengan dia maf'ulun bih. Yang ini isim ni baris atas sebab apa? Betul, sebab dia tak mudhaf tu. Dia tak ada alif lam. Itu sebab dia tanwin. Tetapi dia baris atas tu sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih juga. Jadi yang ini dipanggil maf'ulun bih. Satu ni maf'ulun bih. Kedua, perbuatan menambah perlu dua maf'ulun bih. Dia tambahkan kepadanya apa? Satu lagi. Macam memberi. Perkataan memberi kepada siapa? Kepada seseorang tu. Apa benda yang diberi? Itu maf'ul bih kedua. Ya. Perkataan mengajar. Dia ada beberapa perkataan yang perlu pada dua maf'ul bih. Saya kata di sini azada. Okey, saya kata telah menambah. Siapa yang menambah ni? Kalau ada fa'il dia mesti Allah. Mesti bagi siapa? Bagi depan. Kenapa? Fa'il. Fa'il mesti baris depan. Ini fi'il kan? Fi'il madhi. Fa'il bagi depan. Allah telah menambah. Menambah apa? Kepada siapa? Disebut kepada Talut. Maf'ul bih mesti baris atas. Ini maf'ulun bih. Ini pola ayat kita mesti kuasai. Kakak yang belakang dah nampak belum ni? Sebab ni saya akan cuba tidak menulis lebih pada sini. Kalau tulis itu orang belakang tak nampak. Okey, saya tulis 3/4 dia. Okey, dia apa ni, Allah telah menambah kepada siapa? Talut. Apa yang Allah tambah kepada Talut? Satu lagi. Saya kata al-ilmu ke, menambah al-ilma. Ini maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih apa dipanggil?
Okey, contoh perkataan a'ta. Apa makna a'ta? Memberi. Dia telah memberi. Okey, Allah telah memberi. Jadi fa'il dia siapa? Saya bagi depan. Allah memberi kepada siapa? Buatlah ayat lain pula lah. Al-Ustaz. Allah telah memberi kepada Ustaz. Okey, Ustaz. Kenapa Ustaz? Allah bagi kepada Ustaz itu, ya, Ustaz itu apa? Rezeki. Okey, ar-rizqa. Ar-rizqa. Jadi makna dia memang lebih. Ya. Boleh. Itu jadi maktub lah. Ada waw. Kalau ada waw, lepas waw atau dia akan jadi maksud. Dia akan ikut dia. Tapi dalam bahasa Melayu dia lah. Betul lah. Allah bagi kepada Ustaz tu rezeki, harta, rumah, segala kekayaan. Okey, banyaklah. Tu dan tu tak masuk maksud lebih. Yang ini perlu kepada ayat ni tak lengkap lagi kalau satu maksud lebih. Allah dah bagi kepada Ustaz tu. Kita tanya bagi apa? Iaitu rezeki, ilmu. Ada banyak, bukan banyak, ada beberapa perkataan yang perlu dua maksud lebih. Contohnya mengajar. Okey, allama. Keluar sempadan allama. Apa makna allama? Mengajar. Siapa mengajar? Ustaz. Ustaz bagi apa? Zu. Jangan za lagi. Kalau za, ustaz yang kena ajar. Fa'il mesti bagi depan. Ustaz telah mengajar. Mengajar siapa? Anak murid, iaitu at-tullab. Yang kena ajar mesti bagi apa? Atas. At-tullab. Dia ajar apa? Bahasa Arab. Ya, al-lughata. Lughata al-arabiyyata. Ini sebab sifat dia lah. Ada mengikut je. Tapi yang paling penting, ini bagi atas sebab jadi maf'ul lebih satu. Ya, maf'ul lebih satu. Yang ni bagi atas sebab dua. Ada perkataan-perkataan yang perlu dua maf'ul lebih. Kalau tak ada maf'ul lebih yang kedua, dia tak tahu apa lagi. Allah bagi Ustaz itu. Okey dah? Ustaz yang kena bagi kan? Apa yang kena bagi itu maf'ul lebih kedua. Okey? Perkataan dia, perbuatan dia menambah. Fa'il dia siapa? Allah menambah. Apa yang kepada siapa? Kepada Talut. Allah telah menambah kepada Talut. Yang persoalan dia tambah apa? Iaitu itu maf'ul lebih kedua, ilmu. Okey, apa? Memberi. Siapa fa'il dia? Allah. Sebab dia bagi depan. Mana maf'ul lebih? Allah telah memberi kepada Ustaz itu rezeki. Jadi ini maf'ul lebih kedua. Allama mana? Mengajar. Siapa mengajar? Itulah fa'il bagi depan. Siapa yang mengajar? Anak murid. At-tullaba. Apa yang ajar? Al-lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Jadi al-lughatul Arabiyyah itu jadi maf'ul kedua. Ada juga macam perkataan ja'ala. Apa makna ja'ala? Allah menjadikan. Perkataan menjadikan itu kadang-kadang ada dua juga. Ada dua maf'ul bih. Misal kata Allah menjadikan manusia sebagai apa? Khalifah. Misal kata begitu Okey, misal kata orang kafir itu telah menjadikan berhala itu. Menjadi makna mengambil, menjadikan makna mengambil. Dia mengambil atau menjadikan berhala itu. Jadi apa? Tuhan. Tuhan itu akan jadi maf'ul bih kedua. Dia ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab perlu kepada dua maf'ul bih.
Yang pertama akan dipanggil maf'ul bih 1, ni maf'ul bih 2. Ini pattern dia, tuan-tuan boleh tengoklah contoh-contoh perkataan. Boleh saya padam? Pattern cantik kan? Betul. Tapi di ayat tak benar. Sebab dia tak nak sebut nama. Talut, apa ganti nama diri dia? Kita tak nak sebut nama dia. Dia, Allah telah menambah kepadanya. Ini ni Talut. Kadang-kadang saya menggunakan pen ini setiap kali belajar. Kadang-kadang saya kata saya menggunakannya. Saya tak nak sebut pen ni. Kadang-kadang kita kata ustaz itu selalu datang cepat. Kadang-kadang dia datang lambat. Kita tak nak guna ustaz tu lagi. Dia itu gunakan nama diri dia. Macam bahasa Melayu. Tapi yang tu pas kota besar dan mana dia ni bagi atas. Tapi sebab dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam mesti jadi wazadahu al-basqatan. Kalau nak lurus betul boleh. Mari kita luruskan dia. Wazada. Zada. Siapa fa'il dia? Kalau nak buat. Tapi sini fa'il dia dah tersembunyi di sebalik dhamir. Huwa macam tu. Huwa tu kembali pada Allah juga. Kalau kita nak buat lurus supaya nampak zadallah. Mana maf'ul bih dia? Hu kena tukarlah. Sebab apa ni Adi dia tak nak hu. Tak nampak. Tak. Semua tak. Ini hu pula. Buat. Siapa dia? Qalu tak. Dia jadi maf'ul bih 1. Okay, ni dia akan jadi basqatan. Adi dia tak nak. Ini ta ni tan pula. Okey. Tahu alif lam. Dia akan jadi tapi ini bukan ayat Quran lah. Tapi kalau ayat Quran begitu. Kalau ni nampak betul sama dia. Memberi maksud. Okey. Kalau di sini kita senang nampak fa'il dia. Zadallahu maknanya Allah telah menambah kepada Talut perluasan. Tapi perkataan tu perluasan tu masih umum, perluasan dari segi apa kan? Basqatan apa? Fil ilmi. Keluasan di dalam fil ilmi. Dia dikatakan Talut ni orang yang alim, mempunyai ilmu dalam ajaran kitab apa? Taurat. Sebab mereka ini masih lagi mengikut ajaran Taurat sepeninggalan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Boleh tak saya padam? Boleh ya? Kalau tak ulang ni, ulang kat sana. Ustaz, dengan dah tu mana mesti kita dapat mesti lebih dengan dah. Tak, yang zada ni satu perkataan. Zada maknanya dia telah menambah. Okey, dia tu siapa? Allah telah menambah kepadanya. Ini kakak kena tengok dia satu perkataan. Jangan dia mesti baca. itu memang mabni. Apa makna mabni? Kebal. Tak boleh berubah. Hu memang tak boleh berubah. Ya, semua dhamir. Cuba tengok dalam diagram kita warna pink tu. Warna pink, isim. Okey. Pertama isim paling popular ialah dhamir. Jumpa tak? Semua dhamir munfasil atau muttasil adalah mabni. Kalau hu lah sampai kiamat. Cuma dia berubah kadang-kadang ni tu bukan sebab apa, tapi sebab untuk menyebut lebih fasil dia. Hu dengan ni memberi makna yang sama. Okey, yang kedua sebelah kiri dia isim apa? Isim mausul mabni. Tak payah ubah-ubah. Kemudian yang ketiga isim maf'ul mabni. Keempat turun bawah isim syarat pun mabni.
kelima isim dhorof. Sebahagian daripada isim dhorof itu mabni, sebahagian dia tidak mabni. Maknanya dia boleh berubah kalau lepas harf jar baris bawah. Sebahagian dia tak boleh berubah. Ya, okey. Jadi hu ni memang tak nampaklah dia baris atas kan? Sebab sepatutnya maf'ul bih bagi apa? Atas. Tapi sebab dia ada formula lain. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih. Maf'ul bih mesti baris apa? Nanti dulu maf'ul bih mesti baris atas. Tetapi kenapa tak bagi atas? Sebab dia kebal. Dia tak akan berubah sampai bila? Sampai bila? Boleh? Saya padam Nanti kalau tuan-tuan nak minta ulang, nanti tanya saya tunjukkan. Cuba tunjukkan lagi. Ini saya padam. Okey. Fil ilmi. Jadi dia iaitu Allah telah menambah kepadanya nya itu siapa? Talut basqatan keluasan fil ilmi di dalam ilmu. Wa okey, waw ni waw apa? Waw atau tadi dan. Jadi makna selepas waw ataf tu bukan maf'ul bih dah. Dia akan mengikut dia. Dia panggil apa selepas waw ataf? Ini waw ataf. Kalau perkataan selepas waw ataf isim dia ataf maka selepas dia dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf ni ialah isim yang terletak selepas harf ataf. Dia baris apa? Dia mengikut. Ya. Ini tuan-tuan kena rujuk diagram warna purple. Cuba tengok isim. Purple. Tengok isim. Ini fi'il isim. Isim terbagi kepada dua. Pertama mabni. Isim mabni. Jumpa purple kan? Ini putih. Purple. Okey, isim terbagi kepada dua. Isim mabni. Yang kalau kita nak jawab mabni itu, itulah yang lawan perkara tu. Ni. Okey, ya. Kebanyakan yang telah kita masukkan dalam diagram warna pink, ya, dalam kotak. Okey, kedua isim mu'rab. Mu'rab maknanya berubah. Okey, isim mu'rab maknanya berubah. Okey. Isim yang boleh berubah terbagi kepada tiga yang baris nak berubah. Pertama, baris depan dia bagi isim apa? Marfu'. Isim baris depan dia marfu'. Ada berapa keadaan dia? 6. Kalau isim itu baris atas, dia panggil isim apa? Ini baris depan, ini baris mansub. Ini baris. Okey, isim mansub ada berapa keadaan dia? Ya, 11. Kalau isim itu baris bawah, dia panggil isim apa? Majrur. Ada berapa keadaan dia? 2 keadaan. Okey. Dan ada kotak di bawah tu dia tidak ada baris tersendiri. Dia hanya tawabih. Tawabih maknanya dia hanya mengikut saja perkataan sebelumnya. Kalau sebelum dia baris bawah, ikut baris bawah. Kalau sebelum dia baris atas, akan ikut baris atas. Yang pertama apa? Sifat. Ada 2 ma'tuf. Ketiga tauhid. Keempat badan. Inilah ma'tuf yang kedua, iaitu apa sahaja perkataan yang terletak selepas harf ataf. Okey, sebab fil ilmi. Kenapa ilmi bagi bawah? Lepas harf jar. Lepas perkataan dia wa, lepas tu wal jismi. Tengok tu, jismi. Kenapa dia bagi bawah? Sebab dia mengikut. Dia ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut. Sebab fil ilmi wal jismi. Kalau perkataan tu al-ilmu wal jismu. Kalau al-ilma wal jisma. Sebelumnya dulu, tengok ni. Sebelum mu'ataf tu bagi apa? Selepas dia akan ikut baris sebelum. Yang ni dipanggil haraf ataf. Waw ni yang selepas haraf ataf tu dipanggil
Maktub. Kalau kita mana wow yang kita boleh katakan atau kita bukan dia mesti Mengikut. mesti nak Dia betul. Isim selepas harf ataf mesti namanya maktub. Dan dia mesti ikut baris sebelum. Ya. Macam tadi kata nak kata dia tak jadi maf'ul bih tapi dia jadi maktub dia. A'ta. Okey, apa makna a'ta? Okey, sekarang ni saya buat fa'il dia. Cuba bariskan fa'il. Bagi apa? Fa'il mesti baris depan. Allah. Siapa yang kena bagi tadi? Al-Ustaz. Maf'ul bih mesti baris atas. Ya, a'tallahu al-ustaz. Allah telah bagi kepada ustaz itu apa? Kita nak tahu. Allah bagi 5 perkara. Mari pertama az-zaujah. Dah ada satu dah. Az-zaujah. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih satu ni. Ini maf'ul bih. Okey, ini satu. Sorry. Satu. Ini maf'ul bih 2. Yang selepas ni bukan maf'ul bih 3, 4, 5, 6. Maf'ul bih setakat saya jumpa saya 2 juga. Okey, lepas tu Allah bagi apa lagi kepada Ustaz? Rezeki nanti tak ada modal lah. Wal aulad. Berapa orang anak dia? Ada 9 orang saja. Ya? Baru 9. Wal aulad. Lagi apa yang Allah bagi pada ustaz? Rizqah tu umum, nanti tak ada modal nanti. Kereta. Wasayya. As-sayyarata. Okey. Lagi Allah bagi apa? Al-baita. Okey, mesti ikut baris atas. Berapa dah? 5 belum? Baru 4. 5 aja. Kesihatan. Wasihatan. Kesihatan. Sihatan. Nampak Ini bukan maf'ul bih ketiga, keempat, kelima dan keenam. Tetapi ni dia maktub. Dia ikut maktub, mengikut dia. Walaupun ada 10 benda yang Allah bagi, tetapi ini sahaja dipanggil maf'ul bih kedua. Yang lain tu mengikut dia satu huruf. Dia satu huruf tadi. Ya. Dan maktub dia mesti mengikut baris sebelum dia. Kalau az-zaujati wal auladi was sayyarati wal baiti wal baita. Ya. Wal baita, rumah. Tadi jadi tadi kena. Ya. Kalau sebelum dia baris bawah, dia akan di semua akan ke bawah. Tak boleh. Contoh lah. Misal kata ada haraf jar lah. Contoh dia kan. Lepas haraf jar mesti bahasa bawah kan. Lepas tu akan ikut je. Contohnya lah. Maf'ul bih tak boleh bagi bawah. InsyaAllah. Ya. Bagus ni. Ya kan? Macam mana? Tak boleh. Dalam bahasa Arab dia tak ada koma-koma tu. Kalau bahasa Melayu, Allah telah memurniakan kepada ustaz, isteri, koma, anak-anak, koma. Ya, ini makna koma dah ni. Dia mesti wow. Dalam bahasa Arab tak boleh cakap. Koma terbalik. Boleh? Okey. Banyaknya doa lah semua ni. Amin. Ya. Apa maksudnya? Jis ni, jisit mana?
Jisim ke maknanya kekuatan badan. Dikatakan solusi orang yang paling gagah, badan dia paling besar dan tubuh dia paling tinggi. Dan memang dia kalau nak jadi ketua tentera memang patut. Cuma masalah dia tak ada kedudukan dalam Bani Israel itu dan dia miskin. Tapi dari segi kekuatan, dari segi ilmu, kekuatan ilmu dia sangat bagus, sangat alim dalam ajaran Taurat. Dan dari segi kekuatan dia memang sesuai sebagai ketua tentera untuk berperang. Jadi itu alasan sebab perang tak perlu pangkat. Perang ni perlu kepada dua benda ni, kebijakan ilmu dan juga kekuatan. Okey, bab tentang fil ilmi wal jismi. Hamidah. Soal lagi ya, Hamidah. Ayat ini dah sempurna dari segi lafaz dia sempurna. Ya. Ulang semula, ada tanda sad, lam, ya. Sad ini simbol kepada al-waslu. Apa makna al-waslu? Ya, wasal. Wasal makna apa? Sambung. Kemudian lam ya itu kita keluarkan lam ya simbol kepada aula. Nah, tengok tanda-tanda waqaf tu. Aula maknanya lebih baik. Mana kalau kita sambung lebih baik kerana makna dia berkaitan. Kalau kita berhenti boleh kerana dari segi lafaz dia sudah sempurna. Tak apa, berhenti, tak nak patah pun tak apa. Terus dia. Kalau patah-patah nanti tak sampai lagi. Kalau nafas pendek kan. Tapi siapa ada kepanjangan nafas, boleh sambung. Dia lebih cantik disambung. Boleh tuan-tuan? Okay. Kita masuk ni soalan dah selesai satu ayat. Ayat yang dari segi lafaz dia. Kita tak apa lagi, tak ulang Tadi apa? Qala Apa makna qala? Dia telah berkata. Dia tu siapa? Nabi Shalih berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Innallaha istafa. Dia tu siapa? Allah telah memilihku iaitu Talut alaikum atas kamu. Maknanya telah memilih Talut sebagai ketua kepada kamu. Satu tambahan lagi kalau kamu tak puas hati, zada. Dia tu siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah menambah kepadanya, kepada Talut bastatan, keluasan fil ilmi, di dalam ilmu, wal jismi, dan kekuatan badan. Jisim kita bahasa Melayu tu jisim. Al-jismi. Al-jismi makna al-badani. Al-badan pun cakap Melayu, cakap Arab juga. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya sihatkan pada badanku. Fi badan. Okey, tuan-tuan sambung. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات